Iyalah. Pakai cincin ke? Assalamualaikum Kak Ni. Hai, apa khabar? Semoga Kak Ni terus sukses sekolah baru. Dan segala-galanya baik. Tapi Kak Ni tak boleh, Kak Ni sedih. Dia tak ada rasa sedih. Dan kita tidak mengharapkan dia berpindah dalam saat-saat yang sebegini. Ingatkan bertemu dan berpisah itu adat. Baik, walaupun Kak Ni kenal dia sebentar mati dah lama. Sebab dia pun tak ada masalah kerja apa-apa semua okey. Happy sama-sama, kita jumpa sama dengan ini. Baru dia tengok dia besar. Waktu cuci pagi siang malam saya call semua. Cuci banyak-banyak sebab banyak sangat tolong Aisyah dan saya sayang Kak Ni. Terima kasih Kak Ni. Semoga juga tempat baru. Happy sama-sama, apa-apa semua okey. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun, ada insan yang kehadirannya meninggalkan jejak yang terlalu dalam untuk dilupakan. Hari ini, kita menyingkap perjalanan seorang pendidik yang telah mengabdikan hampir 3 dekad hidupnya demi mendidik, membimbing dan membentuk generasi bangsa. Pada tanggal 15 Mei 1976, lahirlah seorang anak perempuan di Kota Baru, Kelantan. Dibesarkan dalam keluarga pendidik, anak kepada seorang ayah guru dan ibu guru. Beliau mewarisi semangat ilmu yang akhirnya menjadi nadi kehidupannya. Membesar di Pengkalan Cepa, beliau mendapat pendidikan awal di SK Datuk Hashim sebelum meneruskan persekolahan di SMK Datuk Ahmad Mahir, Kota Baru. Beliau memasang cita-cita untuk menjadi seorang peguam kerana minatnya yang mendalam terhadap komunikasi dan interaksi dengan manusia. Beliau akhirnya memilih dunia pendidikan, sebuah profesi yang bukan sahaja mengajar, malah menyentuh kehidupan ramai insan. Perjalanan sebagai guru bermula di Maktab Perguruan Kuala Terengganu, Batu Rakit sebelum meneruskan pengajian di Open University Malaysia. Dalam kehidupan peribadi, beliau dipertemukan jodoh dengan insan tercinta, Encik Nur Asmadi bin Muhammad Zawi. Pada 8 September 1958, termeterailah ikatan yang menjadi asas sebuah keluarga bahagia. Hasil perkongsian hidup ini lahirlah 5 cahaya mata yang menjadi kebanggaan keluarga. Anak-anak yang membesar dengan kasih sayang, pengorbanan dan teladan seorang ibu yang juga seorang guru. Minat beliau terhadap dunia sukan tidak pernah pudar. Badminton, bola sepak dan olahraga sentiasa menjadi perhatian dan kegemarannya. Mungkin kerana itulah beliau begitu sinonim dengan dunia kokurikulum dan pembangunan potensi murid. Pada 9 September 1997, bermulalah lembaran kerjaya beliau sebagai guru di SK Hamzah Machang. Walaupun hanya 3 bulan, disitulah langkah pertama diatur. Kemudian, beliau berkhidmat di SK Sabak, Pengkalan Cepa selama 10 tahun sebelum meneruskan bakti di SK Pademokan, Kota Baru selama 13 tahun. Dan akhirnya pada 11 Mei 2021, beliau melangkah masuk ke keluarga besar SK Bangsaman sebagai penolong kanan kokurikulum. Di sinilah beliau mengukir pelbagai kenangan yang akan terus terpahat dalam ingatan warga sekolah. Beliau bukan sekadar mengajar dalam kelas. Beliau pernah menjadi pemeriksa kertas sains UPSR selama 5 tahun. Guru bimbingan dan kaunseling selama 10 tahun, juru acara program SSTP selama 5 tahun, pegawai teknikal STEM negeri selama 3 tahun dan jurulatih utama PAJSK selama 3 tahun. Penglibatan yang membuktikan komitmen dan kecemerlangan beliau dalam dunia pendidikan.
Semangat itu turut diiktiraf melalui penerimaan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2004, 2013 dan 2020. Beliau mencabar diri memangku tugas PKM dan PK pentadbiran dalam kesibukan sebagai PK kokurikulum. Beliau juga berpeluang membawa murid-murid SK Bangsaman ke pentas kebangsaan. Tapi kenangan yang paling manis menurut beliau ialah dapat berkhidmat untuk anak-anak SK Bangsaman yang dikasihi bersama guru-guru yang disayangi. Jangan mudah menggalah, terus berjuang dalam semua bidang sehingga menjadi insan yang berilmu, bersahsiah, beradab dan paling penting jangan sesekali meninggalkan solat. Dan buat rakan-rakan guru, rengilah mata anak-anak didik ini kerana setiap kelipannya membawa maksud. Mereka memerlukan bimbingan kita dalam semua segi. Teruskan kehebatan cikgu. Terima kasih Puan Rafizah. Terima kasih atas segala ilmu. Terima kasih atas segala pengorbanan. Terima kasih kerana menjadi inspirasi. Walau jasad melangkah pergi, kenangan dan jasa akan terus hidup dalam hati kami. Selamat melangkah ke sekolah baharu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan kebahagiaan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan. Jasamu dikenang, budimu disanjung, namamu terpahat dalam ingatan warga SK Bangsaman selamanya. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey,